lebih 150,000 orang yang meninggal dunia akibat perang saudara yang berlaku di Sudan sejak tahun 2023, dan lebih daripada 2,000 orang yang meninggal dunia dalam tempoh 48 jam apabila Bandar Al-Fashir ditawan oleh RSF baru-baru ni, dan ramai yang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat kejam dan sadis. Konflik sebenar di Sudan ni hanya berlaku akibat perebutan kuasa antara dua pihak je. Yang pertama adalah RSF dan kedua adalah SAF. Jadi, apa yang sebenarnya yang berlaku di Sudan, dan kita nak tahu siapa sebenarnya SAF dan siapa sebenarnya RSF. SAF ni adalah kira pasukan official tentera untuk Sudan, manakala RSF pula, diorang ni pada asalnya dia kira adalah tentera simpanan ataupun dia adalah tentera upahan. Mereka adalah tentera upahan yang diberi nama sebagai Janjaweed, dan mereka ni memang sangat terkenal dengan keganasan dan cara mereka yang sangat ekstrim lah, mungkin membunuh dan merogol orang yang mereka serang lah. Tapi pada pemerintahan Presiden Omar Al-Bashir, Janjaweed ini diangkat sebagai pasukan separa tentera, ataupun istilah dia adalah tentera simpanan bagi melawan pemberontak yang berada di Sudan. Tapi pada tahun 2019, RSF dan SAF bergabung menggulingkan Presiden Omar Al-Bashir, dan pada mulanya hubungan antara RSF dan SAF ni berjalan dengan baik dalam menentukan perjalanan di Sudan ni. Tapi pada tahun 2003, disebabkan konflik dan perbincangan yang tak ada penyelesaian, maksudnya RSF ada demand dia, SAF pun ada demand dia, menyebabkan berlakulah perang saudara di Sudan sejak tahun 2023. Dan baru-baru ni, kisah Bandar Al-Fashir, yang di mana sebelum menawan Bandar Al-Fashir, RSF telah mengepung bandar tersebut selama 18 bulan, yang menyebabkan tak ada bantuan makanan, tak ada bantuan perubatan atau apa-apa bantuan lain masuk ke dalam bandar tersebut. Setelah RSF berjaya menguasai pula Al-Fashir, banyak video-video yang baru-baru ni kita tengok macam mana berlakunya pembunuhan yang lebih dahsyat. Hatta wanita-wanita dirogol. Ada wanita yang digantung di pokok pada siku dia, dan macam-macam lagi lah. Maksudnya kes pembunuhan secara terang-terangan kepada orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Hospital-hospital diserang, dan pesakit-pesakit, pekerja-pekerja dibunuh di hospital dan sebagainya lah. Jadi kita masih lagi menanti keadaan dan melihat keadaan sebenar apa yang berlaku di Sudan. Kita harapkan dan sama-sama kita doakan keadaan saudara-saudara kita di Sudan supaya keadaan menjadi lebih baik dalam masa terdekat lah, insya-Allah.